Kenapa servis top set kalau motor 4 valve lagi mahal daripada motor 2 valve? Contoh motor Y compare dengan motor EA5, Honda ke Wave ke, sebab apa? Dia bukan sebab faktor sistem tapi sebab faktor first, harga barang. Motor-motor macam Honda EA5, Honda Wave, barang-barang dia tu, barang spare part dia tu harga lagi murah daripada motor-motor yang 4 valve kebanyakan. Yang kedua, faktor kedudukan enjin, senang susah ke basah. Macam motor-motor Y FZ150, dia punya jalan kerja dia agak leceh. Belum cerita R15 apa semua. Compare dengan motor-motor macam EA5, Wave 100 apa semua, jalan kerja dia yang agak lebih simple, lebih mudah. Contoh FZ dengan tempat sempit dia apa semua. Lepas tu harga upah dia pun dah lain. Yang ketiga, faktor barang. Contoh barang apa? Ada yang barang dekat 4 valve tapi tak pakai dekat 2 valve. Contoh coolant. Banyak lagi. Contoh lagi valve seal. Valve seal kalau motor 2 valve hanya pakai 2 valve seal. Untuk kedua kali grembal 2 valve. Exhaust 1, intake 1. Tapi kalau motor 4 valve, dia kena pakai 4 valve seal. 2 intake, 2 exhaust. So 2 tu menyebabkan 2 costing yang berbeza. Banyak lagi sebenarnya. Tapi itu antara yang paling ketara. Itu yang membezakan harga sebenarnya. So aku harap clear untuk korang mana nak buat servis top set. Kau boleh datang ke, tak pun buat meja servis motor korang, boleh datang ke mana-mana cawangan dan garaj yang dekat dengan rumah korang. So clear